Ate, kamu ni nengah nuntut lagi ke dah kerja? What? Apa? Oh, saya belajar lagi. Kamu tinggal berapa tahun lagi nak nyinggah penamatnya? Apa dia? Teman kabur berapa tahun lagi nak habisnya? Ate koma? Kejar yuk, kejar. Kejar yuk, kejar! And also, ada juga pakcik-makcik yang bersembang tanpa lorat dengan aku. Which is totally fine. Jadi, diorang ni akan lebih banyak bertanya macam-macam soalan ke aku. Kamu ni anak siapa? Kamu ni duduk mana? Kamu ni belajar lagi ke? Belajar ambil bidang apa? Kamu ni bila nak habis belajar? Phone kamu ada game? Oh tak, anak pakcik tanya. Arsenal menang ke kalah? Pakcik saja je kan? Oh jap. Ada satu lagi jenis orang yang aku ingat. Jenis orang yang buat macam rumah sendiri. Apa maksud kau dia orang buat macam rumah sendiri? Okay, sabar jap. Bagi aku explain. Diorang ni normally memang awal-awal datang macam biasa. You know, datang beraya macam orang lain. Normal, tak ada apa-apa happen. Everything is cool. Oh, jemput masuk. Terima kasih pakcik. Selamat Hari Raya. Ya, Selamat Hari Raya. Jangan malu-malu. Buat macam rumah sendiri. Yeah, boy. Mula-mula diorang ni akan start dengan monopoli kuih raya kat rumah tu. Semua dia nak bedal. Kuih itu, kuih ini. Lepas tu bila kuih tu dah habis, dia be like, pakcik, sorry. Kuih batik cheese ni dah habis lah. Boleh tolong refill tak? Bukan tu je. Itu baru monopoli biskut raya. Kadang tu ada juga yang jenis macam suka hati je tukar channel kat TV. Macam bosan je cerita kat TV ni. Remote mana remote? Main remote. Dan yang paling teruk sekali, tak adalah teruk mana pun. Tapi yang jenis tidur kat rumah orang. Ya, maybe. Faham sebab penat raya. I understand. Tapi sampai tidur kat tengah hall. I don't know. Tapi tak apalah. Halal lah. Ikut koma lah nak macam mana pun. Asalkan koma bahagia. Jadi for now, macam tu je lah pengalaman aku jumpa orang yang macam-macam jenis time beraya. Kalau korang ada pengalaman yang lagi rare daripada aku masa beraya, cuba korang komen kat bawah. Tak sabar juga aku nak dengar. Tapi for now, that's all untuk this video. If korang suka cerita kali ni and tak kisah dengan jenaka hamba aku, anyway, jemput like and subscribe channel aku ni guys. If korang nak. Anyway, selamat Hari Raya Aidilfitri semua.